Comel lori rumah ni nampak. Comel kita punya lori. Malam saya pergi anak-anak pergi naik lori, ambil botol sebab cuti tak sama. Kami cuti hari Jumaat, tapi dia punya management cuti Sabtu Ahad. So kami cuti hari Jumaat. So dia ada 3 hari drag kat situ. So kami kena buat tindakan macam mana pun. Biasalah orang kata penatlah kerja dengan bos. Tapi bos tak penat. Orang tengah sedap bercuti, bos bawa lori, bawa pergi ambil botol. Yang tu tak didendangkan. Yang didendangkan kami teranaya. Saya bawa alhamdulillah. Rezeki tu kena usaha. Kalau tak usaha, macam mana nak dapat? Macam mana nak pecah level rezeki? Rezeki kena usaha. Nak pecah level kena lebih usaha. And usaha saja bersama dengan Think Smart. InsyaAllah. Tengok story kita. 2 biji kemah. Kena pasang 1 biji kemah kat sini. Nak pasang kemah kat story ni kena bayar ni. Bukan free tau pasang kemah. Sini semua kena ada lesen. 2 biji kemah, majlis pun kita kena. Orang kata untung lah boleh pasang kemah lah. Tak. Sini pasang kena bayar, letak kena bayar, sewa setiap bulan kena bayar. Lepas tu kena bayar lagi cukai. Jom. Masuk dulu. Pergi tengok stiker mana yang tak boleh. Kamu hari ni fokus stiker je. Seorang staff kita fokus dia kerja 1 hari buat stiker je. Tak buat benda lain dah. Dia main hanya untuk stiker sahaja. Seronok kan? Tapi macam ni stiker pun beribu-ribu botol. Tu lah bila kita tak ada mesin automatik ni, kita tak boleh nak besarkan lagi kita punya pengeluaran. Sebab dia kalau mengharapkan manpower memang agak struggle sikit lah. Sebab dia tak efektif. So kita kena pakai untuk auto juga. Disebabkan kami dah nak bertukar kepada reducekan penggunaan botol, kita nak alam sekitar lebih baik. So kita banyakkan guna refill pack lepas ni. So insyaAllah kita tak perlu tapai-tapai stiker lah banyak-banyak. Hanya hire seorang hanya untuk tapai stiker saja. Macam tak berkembang otak. Jom.